Barisan Nasional dan Perikatan Nasional berjaya membentuk kerajaan negeri selepas memenangi 25 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri hari ini sekaligus memperoleh majoriti 2/3. Pakatan Harapan pula memenangi 11 kerusi. Antara kejutan terbesar ialah kekalahan bekas Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun Didun Linggi kepada calon BN. Setiausaha Agong DAP Anthony Loke turut tewas didun cenah kepada calon BN Siew Kong Chun. PH bagaimanapun berjaya mengekalkan dun nilai menerusi Arul Kumar serta menang di Seremban Jaya dan Sri Tanjung. Namun penyandang Repah Virapan dan Mani Vanan di Jeram Padang gagal mempertahankan kerusi masing-masing. Pada masa sama, kedua-dua calon MIC yang bertanding atas tiket BN di Sri Tanjung dan Seremban Jaya turut tewas. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, kerjasama BN-PN berjaya menyapu bersih kerusi majoriti Melayu. Penganalisis politik turut berpandangan kerjasama kedua-dua gabungan itu menjadi faktor utama kemenangan selepas berjaya mengelakkan perpecahan undi.